Hari ni kita nak pergi rahsia tak berani. Hai guys, hari ni besok kita ada dalam gerak dia. Jangan. Diam dah. Okay guys. Okey, kita nak turun dah. Ya, sisi tu tak dapat naik dia minum. Menari dia. Dia dia bersedekah. Tapi kita bukan bayar, kita bayar. Sofa. Sofa so good. Baik, kita dah balik dah. Belum, dia beli baju sekolah. Mana Alip? Dia beli cermin. Sampai rumah nanti kita buat vlog bilik dah. Vlog bilik pula dia kata. Nanti kita akan buat room tour. Dah nak pungut. Dia bayar yang Nak pungut. Ibu dulu kutip kat sebab tu sebelah kanan. bayang gila. Tapi anak ibu. Nanti ibu hitam. Hitam. Ada orang tanya dia lah. Mana dia? Nanti tak erti dengan. Okay guys, so hari ni kita kat Aeon. Kita beti. See you at the karaoke. Bye bye. Hello guys, kita dah sampai. Yes, so kita dah sampai bilik nombor 8. Kita dah sampai bilik nombor 8 guys. Panjang keluar sekolah. Delegasi Jawa. Nampak nampak muka Jawa. Next we have delegasi Cina. Ni aku dah ikut. Jump scare. Assalamualaikum ya Abuja. Kalau kita tengok dari luar macam ni. So this is wow. Mana datang? Tempat mandi ni. Bukan ke? Bayar. What we can see in there. I don't know. Okay. This is pakaian tradisional negeri Melaka. Biasa. Oh, ni apa? Kenapa Ali Music. kena? So guys, ini adalah grup muzik kumpulan bunyi-bunyi khusus upacara majlis. So kalau ada majlis apa-apa, diorang ni jadi. So fine here. Oh, ni Indonesia. Tak penting. RM10 to entering. Now we have delegasi Gujarat. We don't know what's this. Okay.
Toilet. Kita naik atas. Oh, ni pakaian lagi. Ini basic. Bilik beradi sultan. Okay guys. Mandi bed, hang tua. Yang mana hang tua? Tengok tadi. Oh, permainan. Ni lah. Kuih. Nombor 2 lah. Okay, kat atas ni boleh lah macam masak-masak kan. Oh ni? Alah. Iman buat apa kat sini? Okay, siapa kenal pakcik ni? Sini 15. Cikgu. Cikgu aku ada kat sini. We are boycotting. Hey girl. Kan. Main-main. Mana? Logo? Tak ada. Mana? Dia Koh Kim Bok was born in Bukit Rambai. Baling Ting. You have congkak view here. Ni macam wow punya museum. You can see here. Ooh. Tak nak tengok. Kenapa macam tu? Dia tak tahu ke sekarang kan? Kau tahu tak teknologi sekarang yang budak-budak? Okay, kita found this thing. Nampak tak gigi orang? Ni adat mengasah gigi di Bali. Ryan, bu aku kena baca ke ni? Ni bahasa sejarah. Ni okay, kita tengok kehebatan dah Ryan. Boleh mampu tak cakap pasal sejarah Malaysia? So Sultan, anak-anak dia terbagi kepada 4. Walaupun muka kau tak Ada nampak. bendahari. Sekejap, sabar. Okay, so Okay, kita ada benda-benda ni. Scan kalau nak baca. Assalamualaikum. Cantik guys, museum ni. Korang tengok. Korang literally boleh step on this kapal. Wow. Lepas tu, mesti ada itu Jambatan Melaka. Tahu aku tahu. Ui, syurga perempuan.
Museum Melaka. Sampai jangkin. Ha. Tuyul. Ni dulu. Bang. Jom. Habis. Panas ke?